korang, dekat tangan Ali ada mobile shelter daripada Utanki. Yang mana yang dah beli tapi tak reti cara nak pasang, korang kena tengok video ni sampai habis. So, kalau korang beli, korang akan dapat beg yang macam ni tau. Jom kita tengok dekat dalam dia ada apa. Okay, lepas korang dah bawa keluar semua item daripada storage bag, korang buka dia punya kain dan kita bentangkan dia. Lepas tu, korang kelakkan sahaja pole daripada dia punya storage bag dan pasang dekat kita punya mobile shelter secara bersilang. Siap. Okey Kak Abang, untuk panjang lebar kita punya mobile shelter ni kan ialah 310 kali 310 dan dia punya tinggi ialah 205 cm sahaja tau Kak Abang. Kalau Kak Abang berminat, jangan lupa dapatkan dekat beg dekat bawah sekarang tau. Bye bye.